Antara amalan yang terbaik adalah amalan yang hamba berterusan dengan membuatnya. Dia tetap istiqamah. Istiqamah dia membuat, maka itu antara amalan yang terbaik. Perkara yang keempat, berterusan dengan amalan. Walaupun sedikit, tapi berterusan. Tetap buat. Berterusan. Maka kalau orang ada wirid zikir, walaupun dia buat zikir hanya 5 minit setiap hari, tapi berterusan, jangan tinggalkan, setiap hari buatnya. Kalau orang dia ada wiridnya dalam solat sunat, walaupun sedikit, teruskan. Warid di dalam hadis, wa inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, rawahu an-Nasa'i. Maknanya amalan yang berterusan walaupun ia sedikit, itu antara amalan yang terbaik. Antara amalan yang terbaik adalah amalan yang hamba berterusan dengan membuatnya. Dia tetap istiqamah. Istiqamah dia membuat, maka itu antara amalan yang terbaik.